Sohon pedas meletup ni sedap untuk berbuka nanti. Sohon ni kita rendam dengan air panas dulu. Kita biar dia sampai dia jadi lembut. Dalam 5 minit macam tu cukup. Bila dia dah lembut, masak boleh masukkan ke dalam air sejuk. Sekarang kita nak buat sos dia. Masukkan bawang putih 1 sudu besar, cili padi 1 sudu, daun bawang, sedikit bijan, 1 sudu cili merah. Masukkan minyak panas. Masukkan kicap masin. Masukkan cuka hitam, 1 sudu minyak bijan, garam, masukkan gula, masukkan serbuk perasa. Kita kacau dia sampai dia sebati. Janji jangan kacau kehidupan orang lain. Toskan sohon ni sampai kering. Lepas tu masukkan dalam satu bowl. Masukkan carrot, masukkan timun, masukkan kacang tanah yang dah hancur. Masukkan lagi daun bawang, masukkan daun ketumbar. Sekarang kita boleh masukkan chili oil ni. Nampak dia. Okey, lepas tu pasang glove. And then pasang glove, pakai glove and then kita gaulkan dia ni. Kalau suka kacang, tambah lagi sikit on top. Jom kita rasa. Pedas, masam, manis. Memang meletuplah dalam mulut. So, make sure buka puasa nanti korang meletup juga. Sehijau Ramadan.